Kepada anda bagaimana membina landing tab untuk fanpage anda. Seperti yang anda sedia maklum, landing tab boleh digunakan sebagai satu platform untuk menambahkan like ataupun anda boleh memberikan informasi produk anda boleh letakkan order form dan sebagainya. Tapi dalam contoh ni saya gunakan platform landing tab ni untuk mendapatkan like dan juga untuk memberikan suatu bahan percuma kepada prospek yang telah like fanpage saya. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara-caranya. Itu anda perlu tahu proses landing tab. Okey, di sini adalah langkah pertama, audien yang melihat thumbnail image ini akan klik dan mereka akan dibawa landing tab. Dan mereka dikehendaki untuk like fanpage ini dan seterusnya barulah mereka dapat akses kepada apa yang kita offer. Di sini offernya adalah video percuma. Okey, saya tunjukkan kepada anda secara live. Okey, di sini adalah landing tab thumbnail, itu download video percuma ni. Jadi apabila audien klik tab ini ataupun anda promosikan tab ni kepada audien menggunakan FB Ads, anda promosikan tab ni kepada mereka yang belum like fanpage anda, so mereka akan melihat. Okey, sekiranya mereka belum jadi fan, mereka akan lihat paparan seperti ini. Klik like untuk download video percuma ini. Okey, di sini saya memberikan offer iaitu video percuma yang bertajuk 9 kesilapan dalam FB Ads marketing. Dan audien perlu like untuk download video percuma ini. Jadi jika mereka like, mereka akan lihat offer ini, iaitu video percuma yang mana mereka perlu download, yang mana mereka perlu berikan nama dan email mereka untuk download. Sebenarnya anda boleh offer apa saja yang bersesuaian dengan bisnes anda di ruangan landing tab ini. Okay, saya akan terangkan kepada anda. Sebelum tu anda perlu tahu proses bagaimana ianya berfungsi. Pertama, apabila audien membuka landing tab anda, mereka akan melihat paparan yang mana anda berikan offer dan audien dikehendaki like untuk mendapatkan offer tersebut. Dan selepas mereka like, barulah offer tersebut diberikan kepada audien selepas mereka like. Okay, sebagai contoh, di sini anda boleh promosikan landing tab anda. Apabila mereka klik ataupun buka landing tab anda, mereka akan melihat ayat arahan yang mana mereka perlu like untuk mendapatkan apa yang anda tawarkan. Dan selepas mereka like, barulah mereka akan menerima apa yang anda tawarkan. Okey, untuk ayat offer, biasanya ayat yang digunakan adalah ayat arahan like dan juga offer. Sebagai contoh, anda boleh lihat di sini, klik like untuk download video percuma ini. Video percuma adalah offer. Arahan like adalah klik like untuk. Anda juga boleh gunakan arahan seperti klik like jika anda ingin dapatkan informasi tentang produk. Klik like jika ingin melihat offer dari kami. Klik like untuk dapatkan diskaun. Sila like jika anda ingin dapatkan harga murah dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ayat offer yang boleh anda gunakan. Dan contoh offer yang boleh anda tawarkan kepada audien yang melayari landing tab anda, yang mana mereka berpotensi untuk menjadi fan kepada fanpage anda dan seterusnya menerima apa yang anda offer. Pertama, anda boleh offer ebook percuma. Mungkin anda boleh berikan ebook percuma, mungkin setebal 10 muka surat, 20 muka surat yang berkaitan dengan bisnes anda. Katakan anda menjual produk kesihatan, contohnya anda menjual pati delima. Jadi anda boleh berikan ebook percuma 19 khasiat pati delima kepada manusia. Jadi mereka yang berminat akan like fanpage anda dan seterusnya akan download ebook percuma tersebut. Dan anda juga boleh offer video download secara percuma seperti yang saya berikan, iaitu 9 kesalahan dalam FB Ads marketing.
Okay, anda boleh berikan video tutorial, video demo ataupun video yang berkaitan dengan produk anda. Ketiga, e-katalog. Jika anda menjual produk seperti perabot sebagai contoh, anda boleh sediakan e-katalog, iaitu katalog dalam format PDF. Mereka perlu like dulu fanpage anda, barulah mereka akan dapat lihat katalog anda. Anda boleh letakkan e-katalog ni dalam format PDF ataupun dalam bentuk bergambar. Design adalah majalah online, anda boleh offer juga. Dan antara yang paling berkesan adalah anda boleh offer kupon diskaun. Ayat contoh yang boleh anda gunakan adalah klik like untuk dapatkan 50% diskaun baju raya ini. Okey, itu adalah ayat contoh kupon diskaun. Klik like untuk dapatkan diskaun 20%. Ataupun anda boleh offer voucher. Anda boleh offer informasi tentang produk. Klik like untuk lihat informasi tentang produk A. Testimoni, anda juga boleh kumpulkan testimoni sama ada dalam bentuk video ataupun dalam bentuk bergambar. Itu anda boleh buat ayat seperti ini, klik like untuk melihat testimoni produk kami. Ini adalah contoh-contoh offer yang boleh anda gunakan dalam landing tab. Anda boleh arahkan audiens untuk like, kemudian mereka akan lihat offer-offer ini. Anda berikan offer ini dan mereka perlu like. Dan inilah masa yang anda tunggu-tunggu. Bagaimana bina landing tab secara percuma? Sebenarnya memang terdapat banyak software yang berbayar ataupun aplikasi yang berbayar untuk bina landing tab. Tapi di sini saya ingin kongsikan kepada anda salah satu cara percuma yang mana anda boleh bina landing tab dengan mudah. Okey. Langkah pertama, anda pergi ke ruangan search, klik sini dan type iframe. Okey, static iframe tab. Anda perlu memilih application ini yang mana terdapat gambar thumbnail ni. Bukan yang ni, bukan yang ni, bukan ini. Anda pilih yang pertama ini, static iframe tab. Anda klik dan anda klik install page tab. Paparan akan dikeluarkan. Di sini anda perlu memilih fanpage anda. Okay, anda pilih, klik sini untuk memilih fanpage anda. Okay, jika anda dah memilih fanpage anda, klik add page tab. Okay, paparan berikut akan anda lihat selepas anda install iframe tab ni pada fanpage anda. Okey, di sini anda boleh memilih page source, URL. Dalam contoh C4 Web ni saya gunakan URL. Saya letakkan URL. Contoh URL ni adalah anda boleh lihat di sini. Okey, ini adalah URL sebenar yang mana saya gunakan URL ni dan saya letakkan pada landing tab. Okay. Jika anda ada memiliki website, anda boleh letakkan pada page source ini. Okay. Dan jika anda pilih URL ni, audien yang akan klik akan melihat paparan ini pada landing tab anda. Jika anda pilih redirect, audien akan melihat landing tab ni di browser lain, di new tab. Ataupun jika anda ingin meletakkan image, anda boleh pilih image yang anda mahukan. Contoh image, anda mungkin boleh offer kupon, gambar kupon. Anda boleh letakkan gambar katalog. Anda boleh letakkan link download video percuma ataupun link download ebook percuma. Anda boleh letakkan voucher dan sebagainya. Di sini adalah ruangan offer anda, iaitu selepas audien like, apa yang mereka akan terima. Ataupun anda boleh
klik HTML dan anda boleh type sendiri apa yang ingin anda offer. Okay. Yang ni anda boleh gunakan seperti Microsoft Word. Sebagai contoh, SMS. Okay, di sini saya bagi kupon diskaun. Untuk diskaun 50% DVD rahsia FBX. Ini sebagai contoh. Katalah saya ingin menjual DVD rahsia FBX. So saya offer kupon diskaun ataupun kod kupon 50% bagi audien yang ingin mendapatkan harga diskaun. Di sini anda boleh edit. Anda ingin besarkan font ataupun anda ingin warnakan. Okay, anda boleh perkemaskannya untuk kelihatan lebih menarik. Okay, dalam contoh ni saya offer adalah URL. Kita pulang pada anda sama ada URL, redirect, image, masukkan image ataupun anda gunakan HTML. Klik pada editor untuk membolehkan anda menulis di ruangan ini. Okay, dalam contoh ini saya gunakan URL. Scroll bar. Okay, page store apa yang audien akan lihat setelah mereka like fanpage anda. Dan di sini saya aktifkan penggunaan FanGate non-fanpage source. Maksudnya audien yang belum like fanpage anda, mereka akan diarahkan untuk like fanpage anda terlebih dahulu. Di sini saya masukkan gambar yang ada animation, yang mana gambar arrow ni bergerak. So anda boleh upload gambar, anda pilih gambar, ataupun anda boleh pilih URL jika ada URL, ataupun anda boleh type sendiri. Sebagai contoh, klik like di atas untuk dapatkan harga diskaun. Okay. Contoh. Contoh yang saya tunjuk ni dalam fanpage Seafood FBX, saya gunakan gambar. Okay, gambar ni yang mana audien perlu like untuk download video percuma. Apa yang saya offer adalah video 9/8 dalam FBX marketing. Jadi saya aktifkan FanGate non-fanpage source. So saya pilih image. FanGate ni anda boleh pilih off. Dan di sini anda boleh namakan tab anda ini. Contoh ni saya namakan download. Dan tab image anda boleh pilih gambar yang bersesuaian dengan tab anda ataupun thumbnail di fanpage anda. Okay, setelah anda berpuas hati, anda klik save setting. Okay, setting anda telah pun di save. Anda boleh lihat view tabs. Okay, ini adalah apa yang anda offer. View as non-fan. So jika audien tersebut belum like fanpage anda, mereka akan lihat paparan ini, iaitu klik like untuk download video percuma ini. Dan apabila mereka telah like pada button di atas ni, mereka akan lihat apa yang anda offer. Jadi anda boleh gunakan landing tab ni bagi untuk mendapatkan like ataupun memberikan informasi tentang produk anda, memberikan kupon diskaun, ataupun anda boleh memberikan informasi tentang produk anda melaluinya. So jika anda menggunakan landing tab ni, anda juga boleh gunakannya sebagai landing view dalam FB ad marketing. Okay, sekian saja dari saya. Semoga anda menemukan manfaat yang mungkin kecil, tapi insyaAllah akan membantu anda dalam pemasaran.
pemasaran FB. Sekian, terima kasih.